Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin berkongsi sedikit maklumat tentang kemudahan petak parking OKU di Hospital Rehabilitasi Ceras. Petak parking OKU dihaskan khusus untuk pemandu yang membawa kenderaan sahaja. Kemudahan ini disediakan berhampiran pintu masuk bagi memudahkan urusan serta pergerakan individu yang memerlukan. Parking waris disediakan khusus untuk kegunaan ahli keluarga atau pelawat yang berurusan di HRC. Kemudahan ini terletak di lokasi berasingan dan tidak menggantikan parking yang diperuntukkan oleh OKU. Waris atau penjaga dikehendaki menurunkan pesakit di ruang menunggu terlebih dahulu sebelum memarking kenderaan di petak yang disediakan. Mari kita lihat pendapat orang awam tentang parking OKU dan juga parking waris di HRC. Mungkin boleh buat lebih banyak kempen kesedaran, sama ada melalui papan tanda, hebahan ataupun iklan, supaya mereka lebih fahamlah mengenai petak OKU supaya lebih beretika dan bertanggungjawab. Bagi saya lah, kalau yang jenis untuk parking OKU ni, memang kita rasa orang OKU yang lagi-lagi yang kursi roda ataupun yang masalah fizikal lah akan rasa kecewa lah. Kecewa sebab bila ada sesuatu emergency ke, memang susah lah untuk kita bergerak kan. Hanya parking OKU tu yang kita harapkan lah. So kita rasa kalau boleh janganlah ada sikap macam ni lah. Penyalahgunaan petak parking OKU boleh menyukarkan golongan yang memerlukan. Gunakan petak parking ini mengikut kelayakan. Mari kita bersama-sama menunjukkan sikap prihatin dan bertanggungjawab kepada pemandu OKU. Terima kasih. Bye-bye.